Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Julian Super Straight Motorsport. Okey, depan saya ni ada satu Audi A6 C7. Dia dah buat conversion kepada Audi A6 C8. So dia tukar depan bumper, depan lampu, depan grill, dan logo sekali dia datang. Dia tukar depan bonnet, depan fender. So korang tengok kita punya finishing macam mana tau. Kita punya finishing 1-to-1 PNP. Dia cantik, cun, sama lebih kurang macam original. So bahagian belah belakang pula, saya tunjuk you orang. Bahagian belakang kita tukar kepada part belakang bonnet, belakang lampu, belakang bumper. And dia punya logo semua datang sekali. Untuk korang yang mana-mana user Audi, boleh datang jumpa saya dekat Super Straight Motorsport. Kita ada macam-macam. Audi ni paling susah tau untuk conversion. Jarang sekali kita tengok Audi buat conversion. So untuk korang owner Audi A6 C7, boleh datang jumpa saya dekat Super Straight Motorsport Bandar Sunway. Thank you guys.